melalui aktiviti hari ini, teacher dapat lihat yang ketika dia sangat aktif dan pandai bersosial. Alia pula boleh bercakap dengan jelas. Aisyah ni walaupun pemalu tapi dia dah mula berani untuk bersosial lah. Okey, jadi buat teacher kat luar sana, kena cuba lakukan aktiviti sambil bermain untuk menilai perkembangan kanak-kanak. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua, korang semua hebat hari ni. Terima kasih teacher. Bye. Good morning.